akan menyambut pemulangan abu-abu daripada 3 mangsa Nahas MH17 dan abu daripada mangsa Nahas MH17 akan sampai dalam 2 masa yang berlainan. Yang pertama akan sampai di kawasan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang yang lama pada pukul 10.30 pagi, dan satu lagi akan sampai atau akan datang melalui helikopter, dan ia akan mendarat di kawasan lapang sekolah menengah Macang Bubuk di Bukit Tayak. Dan saya dan juga pemimpin-pemimpin negeri Pulau Pinang akan hadir untuk menerima kembalinya abu-abu mangsa Nahas MH17 ini yang berasal dari Pulau Pinang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mereka. Ini yang saya hendak umumkan kepada media massa. Oleh kerana ahli Exco yang bertanggungjawab ke atas upacara ini telah pun ditahan oleh pihak polis, iaitu YBP Bumpung, maka dalam mesyuarat Exco tergempar pada hari ini telah memutuskan bahawa 2 ahli Exco akan mengambil alih tugas beliau, iaitu satu oleh Yang Berhormat Chong Eng, satu lagi oleh Yang Berhormat Jagdeep Singh Deo. Yang Berhormat Chong Eng akan berada di lapangan terbang antarabangsa lama Pulau Pinang pada 10.30 pagi, dan Yang Berhormat Jagdeep Singh Deo akan berada di tanah lapang atau kawasan lapang sekolah menengah Macang Bubuk, dan mereka akan mengiringi dan menemani abu-abu ataupun jenazah mangsa Nahas MH17 sehingga penamatnya. Ada apa-apa soalan? Satu setengah pagi, 1:30 petang, dan itu yang lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang lama adalah 10.15 pagi. Sian, boleh confirm tarikh yang Besok